Alhamdulillah, kalau anda tengok dekat kelas Nadi Al-Quran, ramai pelajar. Dekat kita ada lebih kurang 1,000 pelajar. 1,000 pelajar. Exactly. Itu yang dapat belajar, yang dapat datang. Tapi sebenarnya kan ada lebih kurang 6 ke 7,000 lagi yang tak dapat belajar. Sebab tu saya rasa kita kena buat sesuatu. Berat rasa kita kalau anda tak rasa sesuatu, ada anak-anak yang tak dapat belajar Al-Quran kan, sedangkan mereka berminat. Jadi kalau kita tengok Ustaz, dalam setiap program-program yang kita buat, pasti akan ada anak-anak yang di luar pagar. Duk tengok daripada luar kan? Tengok dari luar, yang kita tak mampu nak sediakan tempat untuk mereka. Faham, rasa bersalah setiap kali program. Sebab itu kami nak berkongsi rasa bersalah kami dengan anda. Anda juga kena rasa bersalah kalau anda tak bantu anak-anak ini untuk bersekolah bersama-sama dengan kami di Nadi Al-Quran, yang mana ada satu berita gembira untuk anda bersama-sama dengan kami. Di belakang kami ni, kalau anda nampak, ini adalah tapak untuk kelas yang kita akan bangunkan. Kelas yang baru untuk anak-anak, Ustaz, ya Allah. Anak-anak Nadi Al-Quran nanti kan. Ini satu sinar yang kata sinar subuh, mentari subuh untuk anak-anak kita di Kampung Bahagia. Jadi sebab itu kami perlukan bantuan anda untuk bersama-sama dengan kami. Dan ini asalnya adalah tapak kelas kafar. Kan dulu? Betul. Tapak kelas kafar, dan ada bila Ustazah tu dah meninggal, dia mengajar tu, akhirnya tapak ni dirobohkanlah. Jadi sekarang kita berpeluang untuk membangunkan kembali tapak ini, untuk memberi sinar kepada anak-anak untuk belajar baca Al-Quran, belajar Al-Quran di kawasan yang mungkin peluangnya sangat terhad. Pada bersama-sama kami di Nadi Al-Quran, insya-Allah kita menyumbang, kita membawakan lagi sinar ini. Apatah lagi kalau kami semuanya adalah pejuang Al-Quran, jom bersama-sama kami menjadi pejuang Al-Quran di Nadi Al-Quran.